Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan ikan siakap, cicah, cili bawang. Lepas tu ada telur rebus juga. Simple-simple je menu kali ni ya. Gitulah. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa menunggu masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So jomlah kita mula rasa dia punya aroma kicap cili bawang ni. Dah buat selera Najwa naik ya. Kita tuang dulu kicapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita rasa. Ikan dia lembutnya. Dia punya kicap memang sedap. Ada rasa masam-masam. Ikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan ni lembut korang. Sudah tebal. Kicap dia pun sedap juga, semasam. Lepas manis-manis, sedap korang. Lepas tu pedas-pedas. Hari ni makan menu kampung-kampung je korang. Sebab lagi hujan tau. So Najwa rasa nak makan simple je macam tu. So Najwa buatlah ikan siakap, cicah dengan kicap cili bawang. Macam tu lah, macam menu kampung-kampung macam tu. Saya ada dengan telur rebus lagi. Gitu. Ikan dia rasa masing-masing macam tu. Lepas tu makan dengan kicap yang manis ni, jadi ngam tau rasa dia korang. Sumpah sedap. Ikan dia tu lembut gila, sumpah sedap. Ini nombor 1. Kali ni confirm nasi habis ya korang. Sebab memang sedap, dia simple tapi rasa tu memang betul-betul sedap. Tengok isi korang. Cicah pula dengan cicak ni. Kita balik.
kencang je. Tu dia. Baru sekejap nasi nak habis. Korang nak tambah tak boleh? Tak tengok. Kalau makan menu lain, nasi masih banyak kan. Tapi kalau menu yang macam ni, menu favourite ni, memang licin lah nasi korang. Memang sedap gila. Memang ngam makan dengan telur rebus. Sumpah sedap. Putih ni sudah kurang. Sedap gila korang. Habis nasi. Hujan pun nak start turun lagi. Cepat-cepat lah kita end kan. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Memang puas hati sangat yang menu kali ni sampai habis je nasi. Memang sedap sangat walaupun simple, tapi nasi tu boleh habiskan je sebab memang sedap sangat menu kali ni. Menu ni pun menu favourite lah. Gitu. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Dah kenyang ke? So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita pergi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Saya